Korang tahu ke dengan adanya IBS di Machang akan semakin membangun? Ni Cik Fatih kongsikan tentang IBS di Machang. IBS tu stand for Industrial Business System, iaitu sebuah taman perindustrian sistem binaan yang sedang dibina di Sungai Bagang Machang dan berkeluasan 200 hektar. Projek ini pula merupakan kerjasama antara CIDB Malaysia dan Kerajaan Negeri Kelantan yang mana telah bermula pada Ogos 2022. Ia juga akan memberi peluang pekerjaan kepada lebih 3,500 orang penduduk Pantai Timur, khususnya di negeri Kelantan. Bagaimana anda boleh mengambil peluang ini? Peluang yang besar untuk anda menjadi seorang pelabur yang bijak dengan memiliki hartanah di kawasan yang sedang berkembang ini, kerana nilai hartanahnya dijangka akan naik mendadak. Taman IBS ini adalah bukti Kelantan makin maju ke depan kalau anda nampak potensi ini. Boleh mula cari peluang sekarang, komen pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa juga share video ini kepada anak Kelantan hot lain. Macam bereh ko bereh.